warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat sambung sedikit lagi perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, yang mana dalam kuliah yang lalu kita berhenti ayat 158 surah Ali Imran, yang mana dalam ayat-ayat yang dibaca pada minggu lepas ni Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita tentang apa yang berlaku dalam peperangan Uhud, yang mana tentera Islam menghadapi kekalahannya. Dan untuk menenangkan hati ini, Allah SWT memberikan rasa mengatuk kepada orang-orang Islam sehingga mereka tertidur dan hilang segala kerusingan serta keletihan yang dihadapi dalam peperangan tersebut. Dan dalam peperangan itu juga ketara kepada kita tentang golongan yang tidak ikhlas di dalam perjuangan, orang yang disebut sebagai golongan yang tidak jujur berperang ni bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tapi kerana mencari kepentingan duniawi. Dan mereka ini kalau kita katakan mengepeklah bila kalah dan menyebut kalaulah dia tidak pergi perang, tentulah orang-orang yang mati itu tidak akan menemui ajal dia dalam peperangan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa mati ini ketentuan Allah SWT, kalau duduk di rumah pun mati itu akan mencari kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberi peringatan kepada orang beriman supaya tidak mengikut contoh mereka yang berperang dengan tidak ikhlas. Dan dalam ayat akhir itu Tuhan kata, sekiranya kamu mati pada jalan Allah ataupun kamu terbunuh, maka keampunan daripada Allah Subhanahu taala dan rahmat daripada dia lebih baik daripada harta benda ataupun habuan dunia yang diperoleh oleh mereka yang hidup. Maknanya kalau kita ambil kesimpulan ni, mati pada jalan Allah lebih baik daripada kehidupan duniawi. Walaupun kita kata hilang kenikmatan hidup, tetapi orang yang mati pada jalan Allah SWT ni, kalau dia ikhlas, dia mendapat dua perkara. Pertama, maghfirah, keampunan daripada Tuhan. Dan yang kedua adalah rahmah, iaitulah kasih sayang, ataupun bahasa Melayu kita kata rahmat lah. Bila dapat keampunan Tuhan, insya-Allah peluang masuk syurga tu terbuka dan mendapat rahmat Allah di akhirat. Malam ni kita sambung ayat seterusnya bermula dengan ayat 159 yang masih juga berkait dengan peristiwa dalam perang Uhud, cuma dalam konteks peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maksudnya, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, iaitulah kepada sahabat-sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu, dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermasyuaratlah dengan mereka dalam urusan sama ada peperangan dan soal-soal keduniaan. Itu kemudian apabila engkau telah berazam sesudah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi dalam ayat ni Tuhan sebut tentang sifat, salah satu daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi ni lemah lembut bila berhadapan dengan pengikut-pengikut dia dan juga orang ramai. Nabi ini tidak bahasa jenis kerah, tidak bahasa jenis kasar, tetapi dia banyak bertolak ansur, bertolak ansur dan berlemah lembut dengan manusia. Kerana manusia ni macam-macam perangai. Kita sendiri pun berdepan dengan manusia ni, ada bahasa jenis loket, ada bahasa jenis terbolah, ada bahasa jenis mulut sedap, ada bahasa jenis mendesak, macam-macam perangai orang. Tapi Nabi ni semua berhadapan dengan orang ni dengan keadaan yang lemah lembut, dan dia banyak bertolak ansur.
Jadi kerana atas sifat itulah kata Tuhan menyebabkan orang ni mari kepada Nabi, menjadi magnet yang menarik orang kepada Nabi. Kalau Nabi ni bersikap kasar, pongoh tak tu kalu, kerah pedar, kalau bahasa Melayu kita, walizul qalbi ni kerah pedar lah bahasa Melayu kita, tentulah orang akan lari daripada sekeliling Nabi ni. Tapi Nabi ni kita tengok bagaimana cara dia bergaul dengan orang. Dia bukan Nabi ni bukan tidak marah. Dia marah ni bila orang langgar agama. Bila orang melanggar agama, buat benda yang bercanggah dengan agama, Nabi ni akan bertindak keras kepada orang tersebut. Tetapi dalam muamalah biasa, dalam hubungan biasa, Nabi ni betul asuh. Sebagai contohnya pernah kalau kita baca dalam sirah tu, Nabi satu kali dia pakai jubah dan serbai Yaman. Serbai Yaman ni pada waktu tu dia jenis kain kasar, kain kerah. Nabi sakut atau bahu. Jadi tengah jalan, mari seorang Arab tarik ke belakang. Pegang serbai Nabi ni tarik. Muhammad lorak nak gimana dia tanya. Dia tarik serbai tu sehingga merah tekuk Nabi. Muka kain tu kain kerah kan. Jadi bila dia senjuh ke belakang ni, dia menyebabkan merah tekuk Nabi. Nabi paling pihak tu, Nabi senyum pada orang tu. Adakah apa dia tanya. Kalau kena kita, wila sebutir dia mau nak gapo. Wila sebutir dia mau nak gapo. Merah tekuk-tekuk kawan ni kalau kena kita lah. Tapi Nabi ni paling pihak senyum. Adakah apa dia tanya nak gapo dengan ambo. Ini ayat sifat sabar yang ada pada Nabi. Dan pernah dalam satu peristiwa tu, orang kata nak dia. Orang kata Muhammad mu ni bahasa tidak adil. Bahasa tidak adil buat kerja tak kena. Lalu Nabi duk dia tak kata gapo. Sahabat-sahabat ni tak tahulah mana sahabat marah dalam bab tu. Jadi ni antara contoh-contoh. Contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul sehingga menyebabkan orang ni mari dengan Nabi. Dan ini satu pengajaran kepada kita supaya banyak bertolak asuh. Terutamanya bila kita jadi ketua orang, jadi pemimpin, sama ada di pejabat ke di sekolah, dalam kampung, mana pun kena banyak bertolak asuh. Kalau kita turut ereh, bah kita gocok. Pak kita gocoh lah. Kalau kita tu orang, sebab orang ni macam-macam perangai. Orang jadi guru besar di sekolah, dia tahulah lagu mana perangai cikgu. Kita ada anak, kita tahulah lagu mana perangai anak kita. Kita jadi ketua kampung, kita jadi ketua pejabat, kita jadi orang, ketua orang lah, tok mandu kau berapa. Kita ketemu dengan khenuh yang bermacam-macam. Tapi yang lebih penting ialah banyak bertolak asuh. Dalam Al-Quran dia kata lintalahum asana pada alana yalinu, lembut, bersifat lembut. Lana yalinu lintah, makna berlembut, berlembut kepada mereka ni. Dan Tuhan kata kalau mu ni kasar, tentulah orang lari. Maka kerana itu Tuhan kata kepada Nabi, Tuhan ajar lagi Nabi, fa'fu anhum, maafkanlah kesilapan orang bawah kita. Kesilapan orang di bawah kita, iaitulah pengikut-pengikut kamu. Kalau ada buat salah sikit sebanyak, kena buat tak tahu ya. Jangan simpan dalam hati. Sebab kalau tidak beruk kita ni. Dan Nabi ni cukup mengalah. Kalau kita nak sebut dalam sirah terlalu banyak. Ada pernah satu kali Nabi ni dekat-dekat dia nak mati, kat nak wafat tu, Nabi pernah himpun sahabat dia. Dia tanya siapa dia, kok aku ni buat silap dengan dia. Selama hidup saya ni, dia kata gapo dia aku buat silap, hari ni tolong royak nak selesai berlaku semua. Jadi semua senyap, tak kata gapo. Cuma ada seorang dalam ramai-ramai tiba-tiba akak tanya, ya Rasulullah, amba ada komplain. Nabi kata gapo dia komplain? Dia kata Rasulullah ni pernah cocok perut amba. Dia kata siapa merah perut. Waktu ada satu kali tu Nabi periksa barisah nak pergi perang, masuk ke perang. Jadi tak tahu lagu mana Nabi kita ke perut kawan tu. Dengar agak tuntur tu. Berkali bucip doa kau perut dia kau tak tahu lah. Nabi cocok tu. Nabi cocok sikit. Jadi dia kata amba suruh sakit sikit. Jadi amba nak tutup bela lagi ni. Nabi pun tak ada apa bu, dia cacem mari dia kata bui tali hawai itu untuk tu kepada kawan tu, suruh kawan tu cocok hetek. Kawan tu pun masuk dekat Nabi selok perut dia, masuk kawan tu cocok, kawan tu peluk sim.
Siung pusat Nabi. Dia kata hamba maaf lama dah kau Nabi ni, cuma hamba nak ambil peluang ni lah, peluang nak peluk Nabi, nak siung pusat Nabi. Dia kata kalau nak minta-minta gitu tak bui. jadi nak ayat sifat Rasulullah SAW ni siapa perekat tu, buka ruang kepada pengikut-pengikut dia kalau dia ada buat silap, dia buat salah, dia tak si menghadap Allah SWT ni dalam keadaan dia ni menanggung kesalahan kepada orang ramai. Jadi siapa-siapa perekat tu sifat ikhlas Rasulullah SAW. Dan Tuhan suruh Nabi ni maafkan mereka dan minta ampun kalau ada di kalangan sahabat-sahabat ni yang ni dalam konteks dosa-dosa biasalah, kesilapan biasa, bukan kata dosa besar. Minta ampun kepada mereka supaya Tuhan ampunkan. Dan yang ketiga Tuhan kata wasyawirhum fil amri, hendaklah kamu berjembuk kira. Musyawarah, bahasa kita kapur ni jembuk kira. Jembuk kira dengan pengikut-pengikut kamu dalam gapo-gapo urusan. Jembuk kira. Dan Nabi ni tak ada lah dalam sirah disebut orang yang paling banyak berbincang. Sehingga Nabi sendiri pun kata, dia kata tidak akan rugi orang yang berbincang dengan orang. Ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara, kata Nabi dalam satu hadis. Tidak akan rugi orang yang banyak berbincang dengan orang dalam urusan hidup dia, dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Dua perkara Nabi sebut dalam hadis itu. Ma khaba man istasyara, tidak akan rugi orang yang bincang dengan orang, yang buat kira dengan orang. Sebab kalau berlaku gapo-gapo, masing-masing akan menerima tanggungjawab secara kolektif. Tapi kalau kita buat kerja seorang, susah kita seorang. Kalau berlaku apa-apa kita nanggung. Tapi kalau kita pakak dah jembuk kira, kalau ada apa-apa, ramai-ramai akan berhadapan dengan masalah tersebut. Dan Nabi kata tidak akan menyesal man istakhara, orang yang beristikharah. Dalam Islam ni ada salah satu semaya yang dipanggil solatul istikharah, semaya istikharah. Antara semaya-semaya yang Nabi ajar dengan bersungguh, antaranya ialah semaya istikharah. Nabi ajar sosok sahabat ni supaya beristikharah. Jadi kita ni orang Islam digalakkan beristikharah bila ada perkara-perkara besar yang kita nak buat keputusan, nak pilih pasangan hidup, nak pilih menatu, bagi contoh nak buat kerja besar, nak buat keputusan, nak kerja gapo, maka kita digalakkan semaya istikharah. Mudah ya, 2 rakaat. 2 rakaat baca seperti biasa Fatihah. Kalau tak ingat, mungkin lain baca Fatihah saja ya. Kalau tak ingat juga Fatihah, ustaz mau kata kambuhlah. Buku-buku kambuh. Fatihah pun tak ingat orang Islam warna ni. Jadi paling kurang pun baca Fatihah. Baca Fatihah mungkin setengah kita nak baca ayat tu ayat ni. Sebenarnya semaya ajak ni mudah ya. Semaya ajak, semaya istikharah ni mudah. Kita yang suruh jadi payuh. Sebab tu kalau cari tu email, cari gapo. Padahal kalau tak ada tu email pun kita boleh semaya ajak sendiri. Tapi pesing kita ni jadi payuh belaka agama. Semaya istikharah ni pun semaya 2 rakaat. Niat istikharah baca Fatihah saja tak apa dah. Kalau nak banyak sikit baca kuliah, keluar Allah. Lepas tu doa. Doa tu lah nak kena ngapas sikit lah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Waktu tu kena ngapas sikit. Kalau tak ingat juga waktu tu, ngomong gitu ya lah. Ngomong begitulah sedih. Kalau tak ingat juga, hak moleknya ngapalah. Jadi Nabi kata dalam hadis tu tak tidak akan menyesal orang yang istikharah. Kita minta dengan Tuhan, terutamanya bila kita nak pilih tak boleh. Nak pilih ni contohnya orang nak cari jodoh dah ramai sangat dia nak ke dia, ataupun dia nak kau ramai orang tak cara ke dia nak. Bagi contoh ada juga pasal dia di lagu tu payuh weh, dia kata nak cari pasal dia nak berlaku. Orang tak cara ke dia. Tu satu hal juga. Ada setengah tu orang ramai ada nak ke dia. Jadi tak tahu nak pilih. Jadi dalam mana-mana keadaan pun kita istikharah, minta Tuhan pilih hak mana yang sesuai dengan kita. Kalau Tuhan tahu kalau benda ni molek kita, ya Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal khairul li, maka Tuhan kata fayassirhu, permudah kalian untuk kita benda ni. Jadi itu antara semaya sunat istikharah. Jadi dalam hadis balik baik pada ayat ni, jadi 2 perkara dalam hadis itu, musyawarah dan istikharah. Jadi sini pentingnya kita jembuk kira, terutamanya bila melibatkan benda besar.
Dan ini penting terutama kalau kita jadi ketua orang. Ada setengah biasa orang dia tak siwak kira dengan orang sementara dia ketua kan. Dia arah ya. Kamu buat kau tu buat kau ni tak beceh tak gapo. Itu tak kena. Dia kalau kita jadi ketua ni kita kena panggil orang minta pandangan. Minta pandangan, lepas tu kita buat keputusan ramai-ramai. Barulah benda tu jadi lendik, jadi molek dalam kehidupan. Dan lepas tu Tuhan kata fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam, kamu bertawakallah kepada Allah. Ni kalau kita panjang sikit bab musyawarah ataupun syura. Timbul isu syura ni apa dia? Syura ni maksudnya jembok kira lah beceh. Dalam Islam syura ni tutup terutama bila kita merintah negara. Nabi ni sendiri dia menjalankan syura tak pernah tinggal. Cuma kalau kita tengok dalam sirah syura Nabi ni banyak perekat. Kadang-kadang Nabi bicara dengan beberapa orang saja. Nabi panggil beberapa orang sahabat yang rapat seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Osman, Abu Ubaidah. Ini antara orang yang dipanggil kalau bahasa orang lain ni close circle. Kelompok rapat dengan Nabi. Dia pilih 4-5 orang ni bicara. Tu kadang-kadang Nabi buat lagu tu. Lepas tu baru Nabi ambil tindakan. Kadang-kadang dia buka sikit ruang, dia panggil Ahlu Badrin. Mereka yang pernah pergi perang dalam perang Badar. Tu besar sikit. Tu Nabi panggil ahli Badar. Ahli Badar lebih kurang dalam 300 orang ya. Nabi panggil bicara dengan demon ni ya. Kadang-kadang Nabi bicara ramai di masjid. Ramai-ramai orang mana mari jemaah tu, tu Nabi bicara ramai-ramai secara terbuka dalam masjid. Itu kaedah-kaedah syura yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bicara semua cuma ada kaedah. Maka sebab tu bila kita kata syura tidak mesti bicara ramai-ramai. Kalau 4-5 orang pun boleh kita katakan syura. Kelompok-kelompok tertentu pun boleh syura. Kalau kita dalam konteks Malaysia ni, Dewan Negeri tu boleh dijadikan sebagai syura. Dewan Parlimen ataupun Dewan Negara, Dewan Rakyat tu boleh dijadikan sebagai syura kalau kita merintah cara Islam. Tu syura dia boleh jadi lagu tu. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan itu kelompok yang kecil. Yang Nabi tadi 4-5 orang dia panggil. Kata 10 orang dia himpun. 10 orang yang dijamin syurga tu. Dalam kalangan sahabat Nabi ni ada 10 orang yang dipanggil Al-Asyarah Al-Mubasyarah Bil Jannah. 10 orang yang dijamin syurga. Ada dalam senarai tu. Opak tu, lepas tu Abu Ubaidah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Abu Az-Zubair bin Al-Awwam. Ni 10 orang. Yang orang ni yang pernah bersumpah setia dengan Nabi dalam peristiwa Bai'atul Ridwan. Iaitulah di bawah pokok pada waktu itu. Orang ni Tuhan jamin syurga. 10 orang sahabat ni. Kalau kita baca dalam kitab tu ada dalam kitab sirah. Jadi kadang-kadang dengan 10 orang, kadang-kadang ramai, kadang-kadang dalam masjid. Tu kaedah-kaedah itu terserah kepada kita lah. Untuk kita guna pakar dan kita tiru. Sini bila Tuhan kata faiza azamta, bila kamu bertawakal, dia timbul cerita adakah syura ni, kalau kita mengaji dalam perbincangan politik Islam, dia timbul persoalan adakah syura tu mu'limun ataupun mulzimun. Adakah pemimpin ni, ketua ni, kalau contohnya Menteri Besar dalam konteks kita Kelantan negeri, Menteri Besar ni bila dia bicara dengan orang, adakah dia terikat dengan keputusan itu? Sebenarnya keputusan syura ni mengikat. Bila mesyuarat sudah membuat keputusan, Menteri Besar ke Perdana Menteri ke, dia terikat dengan keputusan. Kecuali kalau mesyuarat tidak buat keputusan. Dia tak boleh bila mesyuarat dah putus gear tiba-tiba kerana dia Menteri Besar dia nak buat lagu lain, tak boleh. Tak kena. Sebab apa? Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebelum perang Uhud tu Nabi panggil mesyuarat, lagu mana ni kita ni musuh nak serang kita nak pergi perang mana? Nabi sendiri dengan beberapa sahabat-sahabat yang lama lebih suka perang di Madinah. Berkubu di Madinah tunggu musuh mari. Tapi ada satu kumpulan nak gitu bik perang luar. Terutamanya golongan yang muda yang tak ada dalam perang Badar tu, dia nak merasakan dia nak rasa tu pergi perang luar. Jadi becek-becek akhirnya keputusannya ialah pergi perang luar. Tubik tunggu musuh di luar daripada Madinah. Dan Nabi balik di rumah, Nabi pakai siap, pakai perang. Pakai baju rata dia tu, Dan lepas pada tu
Mereka yang mendesak untuk pergi perang luar ni rasa tak kena. Dia kata tak kena kita duk tekan dalam mesyuarat sehingga Nabi turut kita. Sepatut kita turut Nabi. Jadi demo ni pun pergi jumpa Nabi semula. Ya Rasulullah, kita tarik baliklah cadangan tadi, keputusan tadi kita ikut Nabi lah. Nabi nak perang di Madinah pun kita perang Madinah. Nabi kata patah aku seorang Nabi, bila aku pakai baju perang ni nak pecah balik. Tu Nabi kata patah sebagai seorang Nabi aku pakai dah baju perang ni aku nak pecah balik. Jadi tu pergi perang luar. Maknanya sini kalau tengok daripada peristiwa ni menunjukkan bahawa syura ini, keputusan mesyuarat itu mengikat ketua, mengikat pemimpin, sebab Nabi sudah menunjukkan contoh dia tidak rombok keputusan syura tersebut. Jadi hak ni penting untuk kita faham. Adapun bila Tuhan kata bila kamu azamta ni dalam konteks kalau tak ada keputusan, dalam mesyuarat tu ada pandangan yang berbeza. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, jadi tak putus. Mesyuarat tu sendiri tak boleh nak putus. Gapo dia hak tindakan yang perlu diambil. Masa tu terserah kepada ketua lah. Ketua dengar pandangan masing-masing, ketua buat rumusan, kesimpulan. Hak ni dalam konteks ni faiza azamta. Bila kamu wahai Muhammad berazam, kamu suruh Tuhan. Mana dalam konteks tidak ada keputusan syura. Tapi kalau syura sudah buat keputusan, pada pahaman saya setakat saya ngaji ni, pemimpin terikat, ketua terikat dengan keputusan mesyuarat. Dia tak boleh nak pandai-pandai ubah walaupun dia ketua. Kalau nak ubah juga kena bincang mesyuarat semula, panggil mesyuarat balik, ubah dalam mesyuarat juga baru boleh. Tapi kalau pandai seorang, bagi saya tidak kena dengan kehendak Quran dan juga kehendak hadis. Jadi ini sebut jadi bila-bila kita bertawakal, Tuhan kata fatawakkal 'ala Allah, hendaklah kamu bertawakal. Mana pentingnya tawakal. Bila kita berazam nak buat sesuatu benda, kita mesti serah Tuhan. Jangan rasa ragu. Keraguan ini menjadi puncak kekalahan. Sebab tu bila kita buat keputusan, kita kena tokal. Orang Melayu kata tokal lah. Tauhid, jangan undur. Kalau kita duk main air ni boleh menyebabkan kaluh, boleh menyebabkan kita gagal. Itu penting. Jadi hak tu apa yang kita boleh rumus. Dan lepas tu Tuhan kata innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang bertawakal. Tawakal ni kalau kita ngaji bahasa Arab ada dua, tawakal, tawakul. Dia dua. Tawakal ni dalam konteks ni ialah kita mencari ikhtiar, lepas tu kita suruh Tuhan. Kita cari ikhtiar supaya gapo dia. Kita sakit, kita berobat dulu, lepas tu suruh Tuhan. Jangan pakai duk cokoh, harap Tuhan lah sembuh. Obat dok. Perut lapar tak makan. Duk cokoh mana dia tak makan. Amo tawakal pada Allah. Nak mati. Nak tak makan. Jadi makan dulu. Ikhtiar kena mari supaya berlaku pada seorang sahabat, dia naik unta mari daripada kampung turun depan masjid, dia tinggal gitu unta, masuk dalam masjid jumpa Nabi. Nabi tanya dia mari daripada jauh ke apa, naik unta muda mana, tak tambak kah? Dia kata mau bertawakal. Dia bertawakal. Nabi kata tambak dulu unta kamu, lepas tu bertawakal lah. Mana kalau kereta kita koci dulu, tutup cermin, tutup gapo, ambil anak koci, lepas tu suruh Tuhan. Kalau nak hilang juga tu takdir sungguh. Tapi kalau kita tertinggal cermin tu buka, anak koci duduk sengih, lepas kita kata hamba tawakal, boleh nyo lah. Boleh nyo. Tu bukan cara Islam. Supaya di rumah tutup dulu pintu koci, lepas kita tawakal. Kalau orang curi naik juga, orang jahat masuk juga, tak ada arah. Tapi jangan kita tinggal tergohong, tak koci, pintu terbuka, jendela terbuka, pas kita tidur sudah tawakal Allah, tawakal sungguh. Silap-silap dengan kita hilang. Hilang dengan kita tak kena boleh. Nak oyak. Jadi hak tu penting. Jadi dalam Islam tawakal ni dengan dia panggil ittikhazul asbab. Dengan kita ambil sebab. Ambil sebab tu barulah kita suruh Tuhan. Kalau kita tanam molek, buh bagar, buh baja, sirai, apa tu kita suruh pada Tuhan. Jangan pak kita hok tawakal lah, baja tak bubuh, sirai pun tak, bagar pun tak buat. Lepas tu tawakal Allah. Akhirnya beli kedai lah. Tak boleh nak makan kita tanam tu, beli kedai jugalah jawab dia je. Jadi tawakal ni kita nanam, pilih nombor satu, pilih benih hok molek, lepas tu tanam, pilih kawasan hok subur, bubuh baja, sirai air, buat pagar, jangan makan kambing. Itu dikatakan tawakal.
Tawakal. Tapi kita ni bahasa jenis tawakal ubi kayu. Sebab tu orang Melayu suka tanam ubi kayu. Pasal ubi kayu tak payah buat pagar, tak payah buat baja, tak payah sirai. Tu masalah orang Melayu. Sebab tu orang Melayu ilmu dia tawakal ubi kayu. Dengan serah gitu, agak-agak 3 bulan boleh makan. Boleh makan. Padahal beramakkan kambing. Kambing beri juga. Jadi akhir masalah. Jadi hal ni penting, tawakal Allah ni penting. Baik, ayat seterusnya ayat 160 Tuhan kata in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zallazi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Dan jika dia mengecewakan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah menetapkan yang demikian. Ni dirujuk kepada peristiwa perang. Dalam perang Badar, Tuhan takdir benar orang Islam. Tuhan beri kemenangan kepada orang Islam. Tak ada musuh yang boleh mengalah. Selain dalam perang Badar tu, orang Islam kali pertama perang. Tak ada pengalaman tubik dengan alat kakah yang tidak cukup, jalan kaki ayah, bawa asal ada tangi. Bahasa mudahnya, parit dapur, pisah, golok nebel, lagu tu yang pergi perang. Tak ada alat kakah cukup, jalan kaki pergi perang dengan lagu tu. Jumlah pula sikit, 313 orang mengikut pendapat yang masyhur. Perang dengan orang kafir 1000 orang. Tapi kerana pertolongan Tuhan mari, bui benih sehingga berjaya membunuh orang musyrikin 70 orang dan tawar 70 orang. Hak mati orang kafir kena bunuh 70 orang, hak ditawar buat balik ke Madinah 70 orang pula. Besar kemenangan dalam perang Badar. Ni Tuhan kata yansurkumullah. Bila Tuhan beri kemenangan tolongmu, tak ada orang boleh kalah. Wa in yakhzulkum, sebaliknya kalau Tuhan nak malu kamu, nak mengecewakan kamu, faman zallazi yansurukum min ba'di, siapa lagi nak tolong kita? Dalam perang Uhud, tentera Islam ramai, duduk pula tempat strategi atas bukit, perancangan molek, ada pengalaman dah, di segi moralnya tinggi. Pasal kalau kita main bola kat, kita pergi tempat orang pun ada dah gol 2 butir. Dah, kita pergi tempat lawan pun kita benar dah tempat kita. Jadi pergi tu dengan sedap. Tapi tak kedai tu kalah. Kalah dalam perang Uhud. Nak royak dia kehendak Tuhan mari, tak boleh buat apa satu. Nak royak kita kuasa Allah ni mengatasi segala-gala hak ada pada manusia. Kita boleh jadi tak cukup kakah, persiapan kita kurang, tapi kalau dia kehendak Tuhan siapa? Kehendak Tuhan. Sebab itulah kita orang Islam ni dalam hidup, bila kita berjuang agama terutamanya, kena letak kehendak Tuhan depan. Bukan kata tak ikhtiar kena buat, kena cari, buat tindakan, buat perancangan, susun strategi, buat program, buat aktiviti, tapi ujung jatuhnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak sapa kehendak Tuhan, tak jadi. Dalam bahasa lain, tak temukah dengan nun. Bila tak temukah dengan nun, tak sokok kata ke lah kok mana pun tak jadi. Tak temukah dengan nun. Tapi kalau dia kah temu dengan nun, mudah-mudah ya jadi. Kah dengan nun ni apa dia? Kalimah kun. Kalau kita baca surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakunu. Sesungguhnya urusan Tuhan ni bila dia nak sesuatu perkara, dia kata gapo? Kun. Jadilah olehmu, maka jadilah barang itu. Sebab tu kerja Tuhan ni mudah ya. Ambil kah, ambil nun pelaga. Temu dua tu jadi kerja. Jadi kerja mudah ya urusan Allah SWT ni. Sebab tu banyak benda pelik boleh berlaku atas dunia, bagi kita orang beriman tak ada pelik. Mukjizat ke, khamak ke, istidrah ke sahih, bagi kita orang beriman kalau kita faham hakikat, kita tak rasa pelik sikit apa. Pasal semua ni kehendak Tuhan. Kalau orang rasa pelik ni dia tak faham. Boleh jalan atas air, api tak bakar, pisah tak leluk, semua ni pasal kehendak Tuhan mari. Bila mari kehendak Tuhan jadi belaka. Sebab tu kita kalau kita faham agama ni, kita tidak pelik. Sebab tu orang-orang alim, orang wali-wali yang berlaku khamak ni, orang hok tak percaya, sungguh kau dia kata. Sungguh tak sungguh, benda kehendak Tuhan siapa? Tu hak zaman Nabi, hak zaman kita lah ni. Banyak mana berlaku benda depan mata kita, di luar fikiran kita jadi. Baru ni dah sok khabar. Ada budak
Ada orang lekat peluru dalam kepala. Peluru orang berdiri lekat dalam kepala 2-3 tahun tak mati-mati, peluru dalam kepala. Tak mati-mati, tak ada kau satu. Kalau kita kira kat Allah, tu sebagai contoh. Accident kereta tu dengan hancur, kita tengok kereta tu kat orang tak tahu duduk mana. Tubik-tubik molek-molek ada. Tubik-tubik celik mata. Benar ke tak bola tanya. Bahasa sungguh. Mungkin dia nak tengok bola. Jadi ni nak ayat contoh. Benda berlaku kita tahu depan mata kita. Inilah kehendak Tuhan. Sebab tu tak pelik lah kalau Tuhan kata Nabi Ibrahim bakar tak angin. Bulan terbelah dengan Nabi Muhammad tu air kot jari Nabi. Tak pelik berlaku. Kalau kita faham hakikat ni. Orang yang tak faham hakikat tu lah persoal. Lagu mana dia kata, lagu mana. Pasal kita tak faham hakikat. Tapi bila kita faham hakikat ni, tak ada benda pelik dalam dunia sebab kuasa Tuhan. Sebab tu ngaji dalam akidah kita, tak ada yang mustahil kecuali pada zat Allah. Tu kita ngaji ilmu akidah sifat 20. Tak ada benda yang mustahil dalam hidup ni dalam dunia kecuali pada zat Tuhan. Tu ya, lain pada zat Tuhan tak ada benda mustahil. Boleh berlaku dengan kehendak Tuhan. Sebab iradat Tuhan ni tidak ada batas. Kudrat dan iradat Allah tak ada hak, tak ada sepadan. Dia tembuh, dia kata nafizun. Dalam bahasa Arab iradatullahi nafizatun. Iradat Tuhan ni lulu. Bagai kandak bagai jadi. Mari Melayu kata bagai kandak bagai jadi. Pasal semua tu hak dia. Kita ni tak boleh moga bukan hak kita. Tapi Tuhan moga hak dia. Bila hak dia ikut dia. Hak kita panggil natural law. Peraturan alam, panah membakar, pisah, meluka semua ni peraturan alam. Dia panggil apa ni, law of nature ataupun natural laws. Peraturan alam. Peraturan alam ni siapa buat? Api membakar, pisah menghiris, siapa dia buat? Tuhan buat. Bila Tuhan kata tak jadi, tak jadi. Sebab tu Nabi Ibrahim seminggu duduk dalam api, nyala gugu orang nak masuk dekat pun tak boleh. Tubik-tubik molek-molek ada. Seminggu. Kita kena api rokok pun tak mudah unggah. Tak mudah dah cari obat. Cari obat gigi, cari apa. Ni seminggu duduk dalam api, orang bersorok dah, jamu sate, jamu macam-macam dah. Menyanyi negaraku nak sok keliling. Sukanya Nabi Ibrahim kena bakar seminggu dalam api, duduk dalam peroni. Tapi lepas seminggu Nabi Ibrahim bangun cacah molek-molek ada. Dalam kitab sebut tidak terbakar kecuali ikat pinggir dia. Ikat pinggir hang. Hak lain molek-molek ada. Dan segar megar ada kata jelepek seminggu tak makan, tak temu roti cepaya, tak temu jabati. Dalam tu tumbuh ubi labu air. Tuhan buat tumbuh dalam api tu labu air. Dalam kitab Nabi Ibrahim seminggu duk minum makan labu air tu. Seminggu labu air. Tak usah tanyalah dia goreng kau dia rebus. Lamanya tanya dia buat ustaz gula kau apa. Tu tak usah tanya nak serabut ya. Soal dia serabut tak usah tanya lah. Nak tanya. Biar dia nak makan lagu mana. Buat sayur air kau gula kau ikut dia lah tu. Tapi seminggu tu makan labu air. Labu air nak oyak ni lah hijab tu sebab tu kita orang beriman ni tak ada bagai pelik dalam dunia ni. Kita tengok dengan mata iman tak ada bagai pelik. Orang yang tak percaya ke Tuhan dah bila tak go tu pelik, go di pelik, sebenarnya tidak pelik bila kita balik kepada asal. Rujuk asal iaitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik saja. Jadi balik sini, jadi Tuhan kata kalau Tuhan nak beri benih-mu, tak Tuhan nak beri kalah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka ingatlah kepada Allah jualah hendaknya orang yang beriman itu bertawakal, serah diri. Sebab tu kita ni kena banyak bertawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal pada Tuhan ni masuk syurga dengan mudah. Orang yang payah masuk syurga ni banyak kira gitu sikit bagai dia cari tu bomo. Bagai dia mula cari tu bomo lah duk mana jazz minggu dah tak jumpa. Kita tanya untuk bomo. Tok bomo je boleh piti. Sakit gitu ni tanya tok bomo apa? Kata bomo pula sedak sokmo jawab. Dia tu hak sebelah tu lah tu ya, tak sebelah tu. Hak sebelah rumah tu kat baloh tu kat kita. Tak ada pasal-pasal. Amo pun nak temu kes ni. Dia sakit sokmo teh tu bomo kata tok tua dia buat. Baloh dengan menatu, baloh dengan tok biasa, punah jana rumah tangga. Muju tak ada cerah muju. Kisnya tak bomo.
Tok Mo kata tok tua je buat. Tok tua tak kena dia menikah. Tak ada pasal-pasal. Ya tok tua tu kat saya tak mudah kau menatu. Balah dengan tok besar, balah dengan natu. Hampir nak cerah. Nak royak hijau siapa natu ni pergi mengaji dengan Harudin, belajar ilmu bomo. Nak lawan tok tua. Tak tidak kau punah jane berlaku. Tok bomo punya hijau bukan semua lah. Tapi banyak berlaku kes lagu ni. Dia nak sedak dia. Dia kata ni orang bukan orang jauh ni, dia kata buat ni, kau duk jumpa hari-hari. Sudah kita tu kat di mata beliau jumpa hari-hari. Tegak ikut dia mata kita tu. Pakak dia tu padan tengok aku nampak pelik. Sudah. Sudah nak ayat ceritanya lagu tu. Jadi banyak benda ni kita ni pasal duk gatu koksi. Nego tak laku duk marah kat orang. Duk masa duk di Kuala Lumpur lagu tu dia jual buka kedai. Mula-mula tu laku lah seminggu ramai apa lagi. Lepas tu kau kurang. Dia marah. Dia kata hak sebelah tu buat. Ngah azimat ngah gapo. Rupanya nak laku warna kedai ni, kau tak sedap. Tawar orang makan kau tu tawar, kau ni tawar. Jadi orang mula-mula seminggu tu ramai kau nak terang. Pakak gi kau lupa kan ramai gi mula-mula sedap lah ramai, tapi dia kena sekali tu lagi. Tak gi dah lah orang. Tapi nak oyak fikir dia tu, dia kata dia ayat depan ambos diri. Dia tengok sebelah ni. Tengok Azimat tu duduk atas kereta tu. La ilaha illallah gitu. Tapi kita tak oyak lah ke dia makan dia tak jadi tu. Takut dia kecil hati. Lagi pun nyuruh bayar nak nyolek kita dah muka dia belanja kan. Kita duduk di dia sudah. Tidak nyuruh bayar lelah lek kita. Jadi benda-benda lagu ni nak oyak pakar pasal mentaliti kita dalam kepala kita ni kita set dah. Sedangkan banyak benda ni tidak betul. Persepsi, orang lain dikata persepsi kita ni hak jadi punah. Dan kita tidak cek molek. Jadi sebab tu dalam Islam ni kita kena gantung kepada Tuhan. Dalam ayat ni pun Tuhan tekan wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kepada Tuhan lah tempat orang beriman ni bertawakal dalam semua segi, terutamanya dalam perkara-perkara yang besar dalam hidup. Seterusnya dalam ayat sebelumnya dia kata wa ma kana linabiyyin an yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan tiadalah patut bagi seorang nabi itu disangkakan berkhianat, menggelapkan harta rampasan perang, dan sesiapa yang berkhianat menggelapkan sesuatu, ia akan membawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dia khianatinya itu. Ini berlaku lepas perang ni dia bagi harta rampasan. Ni ada satu barang, hang tak ingat nama gapo tu, barang Gamaha yang dimiliki oleh orang Quraisy. Jadi bila siapa masuk bagi barang tu tak ada. Jadi sebahagian orang Islam ni hak tidak jelas, hak tidak jujur ni, dia kata Nabi gi susu kan. Duk kecek buah dia kata Nabi susu. Barang tu. Sebab tu tak ada. Kita tengok sebelum pagi dia kata barang tu orang ambil, tiba-tiba siapa masuk bagi tak ada. Ni Nabi susu. Jadi geger barang tu. Tobik dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Twitter. Kalau kita guna bahasa ni. Jadi lalu tu ayat ni. Tuhan menafikan, Tuhan kata dan tiadalah patut bagi seorang nabi itu disangkakan berkhianat. Bukan pesi nabi khianat nipu ni. Tamu-tamu nabi ni dia nak gapo kata benda. Tuhan pun nak tahu kalau Nabi Muhammad ni mu nak gapo Muhammad royak. Aku boleh beli belakang, mu nak gapo. Penuh. Tuhan penuh tawar dalam satu hadis Nabi cerita Tuhan tawar kepada dia. Mu nak gapo Muhammad? BMW 5 series. Mercedes S500 sebagai contohnya gitu. Nak rumah batu, Tuhan bagi belakang. Mu nak royak Muhammad aku akan bui. Dan Tuhan penuh tawar mu nak jadi nabi dan raja super seleme kau. Kau mu nak jadi nabi yang miskin. Tuhan penuh bertawar Nabi seleme kan dia raja dia nabi. Nabi Sulaiman ni Allah Tuhan lah tahu kekayaan dia. Kuda ada 99 ekor. Siapa penuh satu kali dia duk galik tengok kuda dia lewat semaya dalam satu tafsir. Lewat semaya jadi lewat semaya asal. Dan bila dia teringat dia suruh sembelih habis kuda. Kerana kuda ni aku maya lewat. Dia kata sembelih habis kuda hok Gamaha. Sembelih habis.
Dan Nabi Sulaiman ni siapa boleh naik angin lah. Boleh arah angin, nak pergi mana-mana duk cokok, tak payah naik Air Asia ke Firefly ke. Dah kita ni kena naik mah, nak naik apa dia? Panggil angin duk cokok angin. Dalam Quran kata wali Sulaiman ar-riha wuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Antara mukjizat Nabi Sulaiman ni ialah Tuhan bui angin. Wali Sulaiman ar-rih, kami kurnia kepada Sulaiman ni kuasa mengawal angin. Ar-rih angin. Wuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Boleh pergi seboleh, boleh hundur seboleh. Tuhan royak. Jadi dia boleh perintah angin tu gerak. Lepas tu boleh jin, semua jin tunduk pada Nabi Sulaiman termasuk ifrit. Nak ambil mata dari laut, buat bangun ni tak payah tukar. Jin lah kau buat. Pergi gali mata, pergi ambil mata dari laut. Kok mahal-mahal buat naik tok cakun depan. Ambil batu atau bukit buat mari, buat istana, buat gapo. Hebat tak hebatnya Nabi Sulaiman. Jadi Tuhan pernah tahu ke Nabi Muhammad ni, mu pilih wahai Muhammad, mu nak jadi nabi dengan raja super Sulaiman ke ataupun nak jadi nabi hak susah hak miskin. Nabi Muhammad pilih nak jadi nabi hak miskin. Hak tak ada gapo-gapo. Pilih hak lagu tu. Nabi royak dalam hadis. Nak royak itulah Nabi kita ni memilih hidup zuhud. Tak ambil harta dunia kerana itu dia rasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba berlaku dalam peristiwa ni orang tuduh Nabi Nabi makan. Kalau kita dah dimakan pitih lah ni. Rasuah. Tak ada barang ni Tuhan jawab ni. Dan tiadalah patut bagi seorang Nabi itu disangkakan berkhianat, menggelakkan harta rapasan perang. Tak patut tuduh lagu tu. Tapi nak ayat perangai manusia, Nabi tu dia boleh kata lagu tu. Sebab kita learn ni lah, setengah-setengah orang duk kata kotok guru makan pitih, makan gapo, rasuah. Orang setara tok guru ni aziz tu rasuah. Tak ada akal manusia ni nak ayat, tak ada akal. Orang setara tok guru ni aziz tu boleh kata rasuah, tak ada akal manusia ni. Orang yang nuduh tu tak ada akal. Bagi hamba tak ada akal. Nak kata gila takut dia marah. Kita kata tak ada akal. Tengok orang kat kita nak kata ni. Tengok orang. Orang setara tu kita kata rasuah makan pitih kat tak ada, habislah kita ni. Tak ada akal kita ni nak memikir. Kalau kita tuduh kat orang lain juga cerita ni orang setara tu. Bukan kita tak kenal rumah dia lagu mana, hidup dia lagu mana, pakaian dia lagu mana, makan minum dia lagu mana. Tiba-tiba boleh kita kata orang lagu ni makan pitih rasuah. Betul hamba kata orang ni tak ada akal. Tu kena faham situ. Biar padai kita nak kata kat orang tu, biar padai. Pak jo kata tu pula mayebet tak tahulah ke mana. Masjid pun tak kenal, jo kata tu masjid pun tak kenal. Hari Jumaat mujur mari kodok tak tahu. Tu masalah kita je. Dalam hidup kita ni. Jadi kita ni bahaya ikut dia, tak tahu apa satu, dengan tidak kenal orang, tak tahu latar belakang hati budi orang. Jadi balik pada cerita ni. Jadi Tuhan kata Nabi tak akan buat khianat. Dan siapa yang buat khianat ni, hari khianat, hari kiamat dia akan mari dengan kejahatan dia. Kita tak lari atas dunia ni, orang tak tahu kita buat, kita tipu orang, kita buat gapo kat orang atas dunia ni, boleh jadi kita lepas. Tamu orang tak tahu. Ataupun kita baik dengan orang besar, kita baik dengan hakim, kita baik dengan polis, kita boleh pakak dengan dia, buat report tak kena. Ramai orang patut kena hukum gantung dah ada, tapi pakak dengan polis hejah. Air kecil tukar lagi. Tukar air kecil. Ada benda-benda lagu tu berlaku, tukar air kecil. Ambil air kecil polis, air kecil dia tahu. Polis dulu kecil ke dia. Tu ada berlaku. Ejah section, tuduh hair section tak sebi kena 39B, tukar section lain. Benda tu boleh berlaku pasal bila duit menjadi gajah. Tapi esok di akhirat tak ada orang boleh lepas. Atas dunia boleh lepas sebab kita baik dengan polis, kita baik dengan hakim, kita baik dengan orang politik, kita baik dengan orang tu, orang ni, macam-macam kita boleh berlaku. Bila kita baik kita ada piti. Tapi di akhirat tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari pasal semua tu terbuka berlaku. Sebab hak jom catik kita ni orang hak jenis tak makan piti. Melekat roket dan atik ni tak makan piti. Dia tak makan piti. Kita pun tak kenal dia. Tapi duk turut semua. Dia pergi mana-mana dengan kita kecuali dalam jambe. Dalam jambe dia tak masuk lah. Jangan ingat dia masuk cokoh dia pun malah tengok. Kita berok kecil tu. Cuma dia duduk tunggu luar. Tapi dia tahu kita duduk agak apa. Dia tahu kita duduk makan nasi bulan puasa tu, dia tahu dalam jambe.
Walaupun roket atik tak masuk, tapi dia tahu kawan tu duduk makan nasi le jambe tu. Jangan ingat sedap. Jangan rasa sedap duk. Cuma dia tak masuk sekali serabut masuk le jambe dengan kita. Tu yang tak boleh masuk. Waktu kita dengan bini kita, masa tu malaikat tak masuk dekat. Malaikat undur. Dia peluang kita ada jambe dia tak masuk, tapi dia tahu apa yang kita buat. Dia tahu. Tu roket dan atik. Jadi roket dan atik ni ambo tak boleh suak dia, demo tak boleh suak belakang. Kalau duk turut kita ke kanan ni, kita pergi mana, kita buat gapo, dalam gelak, dalam cerah, depan orang, lek belakang orang, dalam rumah, belakang rumah, cantik belakang. Hari kiamat tu habis. Nak susuk tak boleh. Kalau kita tak minta ampun dengan Tuhan tak maaf kesalahan kita, tu habis bercelabuk. Nak susuk tak boleh. Nak lari pun tak boleh dah. Pada waktu tu ni Tuhan kata ni, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Lepas tu summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Semua diri kita, hamba sendiri tuan-tuan ni akan dibalas mengikut apa kita buat atas dunia. Tak ada kurang, tak ada lebih sikit abuk. La yuzlamu, mereka tidak dizalimi. Tidak dizalimi maksudnya dibalas serupa. Tak ada kurang, tak ada lebih. Kalau balas kurang pun zalim, kalau balas lebih pun zalim. Jadi tu hewi ni cukup-cukup. Kalau benar molek tu hewi, kalau patut dapat 100 lah dia hewi. Bukan kata janji 900 boleh 900 tak. Loh ni ada janji 900 tengok dalam akaun 900. 50 riyal gimana? Gomo ketuk ngolu pun tak tahu. Ataupun JKK pun tak tahu gomo. Tu biasa khabar tu kan. Geger tu janji 900 bering. Cek akaun 900. Tu biasa khabar, tu bukan mereka, tu biasa khabar. Nak royak. Yang ngomong siapa? Nak kata jing April makan. Lagu mando boleh jadi lagu tu. Allah Tuhan lah dunia. Nak royak, duit orang susah kekoh lagi. 900 tubik-tubik dalam akaun 900. Kalau sedap lagi janji 500. Duduk dalam akaun 100. Setahun 100 tak geruk. Kawan tegak letih dah nunggu ceramah 3 jam tubik tak lingung. Dengar ceramah piti tak duduk dalam akaun 3 jam siapa tak mayasa. Piti punya pasal manusia nak royak. Allah tak ada arah deh. Baik Jadi esok Tuhan kata Tuhan wi bima kasabat wahum la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Sebab tu Tuhan kata wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita buat besar biji sawi pun benda molek, esok boleh nampak. Buruk sebesar biji sawi boleh tengok belakang. Orang kafir, orang Islam, orang kafir dia buat masjid, WPT buat masjid, boleh tengok. Tuhan tunjuk ni ada game buat masjid, tapi tak boleh pedah lah ke dia. Tengok sajalah. Kalau dia buat putih masjid, dengan duit dia orang kafir. Ataupun kita kata buat gapo supaya orang kafir ada setengah tu dia buat pusat dialisis. Dia buat buku hospital, peru anak yatim. Banyak orang bukan Islam buat lagu tu. Kadang lebih pada kita nak pula. Saya suatu hari tunjuk ni usaha mengatas dunia, memperu anak yatim, tolong orang susah, buat pusat dialisis. Tapi tengok saja seperti tengok filem lah, habis tak ada. Tak boleh pedah ke apa satu. Ada orang tanya, "Pas tak nyanyi kau ke dia?" Nak nyanyi gua ada mungkin tak percaya ke Tuhan. Dia tak percaya ke Tuhan. Hak jumbui balasan ni Tuhan. Kalau dia tak percaya ke Tuhan, dia nak agak siapa balas? Tidak zalim. Sebab ada orang soal apa kalau tu zalim lah. Dia habis piti bina pusat dialisis, peru anak yatim, ratus ribu juta habis piti, tiba-tiba di akhirat tak boleh ke apa satu. Tak zalim. Apa? Sebab dia tak percaya ke Tuhan. Hak jumbui pahala ni Tuhan. Jadi kalau dia tak percaya ke Tuhan, dia nak agak siapa? Tak ada lah. Dia tak boleh marah kalau Tuhan tak beri pahala pun. Muka dia petai lagi tak percaya ke Tuhan. Kenapa tak? Dia tak bakit dah soal zalim tu. Sebab ada orang soal kalau tu zalim lah Tuhan. Dia tak beri ke dia dia. Tuhan beri dia nak mu tengok je lah. Sebuah cerita kan. Dengar cerita. Orang kaya pergi sambil orang miskin. Dia duduk sebelah-sebelah jiran. Pasal dia tengok orang miskin tu gemuk, dia guru. Jadi dia sambil di mahkamah. Sambil ke apa? Dia sambil orang miskin ni, dia kata pasal orang miskin ni curi bau makanan dia. Sebab tu gemuk habis anak beranak.
Dia orang kaya ni guru. Jadi dia tuduh orang miskin ni curi bang. Bila-bila makan tu hidup orang rumah dia tu jadi selera makan gemuk habis anak beranak. Dia guru anak beranak. Gong nak oyak gong manusia ni. Perut nak oyak tak comel. Siapa bagai tu nyagi sambil mahkamah, naik mahkamah. Bojoh dia pasal loya sedak lah. Moga dia orang kaya. Cara-cara benih. Akhir kata tak apalah benih. Mu benih, mu tuduh kawan ni curi bang makan ni mu. Jadi aku pun jatuh hukumnya orang sesok ni kena bayar 100 dirham. 100 dirham kepada kamu. Suruh bayar 100. Bayar 100 lah ke mana? Orang miskin ni teriak lah, kamu nak ambil binti mana tu akhir. Tak apalah tu akhir kata aku pinjam binti kamu. Pinjam, jadi panggil lah kaya ni nak bayar ni hutangmu, hak mu tuduh. Jadi orang sesok ni bayar. Akhir tu pun tok binti ting so ting 2 sampai 100 keping. Cukup lah. Dia nak ambil binti tak boleh dia kata aku bayar bunyi. Aku bayar dengan bunyi sebab mu tuduh kawan ni curi bang. Jadi nak lawih hak bang tu pada dengan bunyi. Baru seri tak. Seri selok gerak dia kena tu. Tu akhir cerdik juga. Nyabu nak padan dengan muka go sangat. Jadi bayar tu bayar dengan bunyi 100 keping ting tinggi dia tu tak sedak gue di balance. So 2 sampai 100 sudah-sudah tu akhir ambil boleh poket. Ni gi aku dah tu akhir kata gi mu dengar ya. Gi mu kok dengar tu padan dia kata bayar. Pasal kawan ni pun hidup bang ya. Hidup bang tidak ambil makan dia. Tu nak royak. Jadi hak di akhirat ni orang kafir ni Tuhan pun hidup. Tuhan tunjuk ni Tuhan royak belaka. Tuhan tak susu. Ni hak mu masjid ni mu buat, ni pusat dalesih mu bina, mu tanggung gini. Tuhan tunjuk belaka nampak habis masing-masing. Tapi tak ada gear, tak ada gambar satu. Supaya kita tengok oyek. Oyek lepas tu bit luar tak ada gambar satu dah. Habis 2 jam oyek tu tu bit luar kan. Tak ada lah. Tak ada. Itu nak ayat baik. Lepas tu kita pergi sikit lagi. Ya sudah. Lepas tu ayat seterusnya, afamanittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Adakah orang yang menurut keredaan Allah itu sama seperti orang yang kesudahannya mendapat kemurkaan dari Allah, sedang tempat kembalinya ialah neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dari Tuhan tanya, adakah orang yang dapat keredaan Tuhan serupa dengan orang yang Tuhan murka? Tentulah tak sama. Tuhan nak bandingin ni, dia dalam bentuk pertanyaan. Serupa kau pah puasa dengan hak tak pah puasa? Cikgu tanya kita, tentulah kita jawab tak serupa. Orang hak tak pah ni kena tunggu kelas, hak pah puasa boleh sambung ngaji. Tentu dah lagu tu. Jadi maka Tuhan kata wa bi'sal masir, dia akan masuk neraka jahannam. Neraka jahannam ni neraka yang paling berat. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Lepas tu Tuhan kata lagi hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Tadi Tuhan kata ma'wahu jahannam tu tempat kembali jahannam kepada orang yang dimurkai oleh Tuhan. Adapun orang yang Tuhan redha ni, mereka itu yang menurut keredaan Allah dan yang mendapat kemurkaannya mempunyai tingkatan-tingkatan pahala atau dosa yang berlainan di sisi Allah, dan Allah amat melihat akan segala yang mereka kerjakan. Jadi masing-masing ini akan dapat giat masing-masing di akhirat berdasarkan apa yang mereka lakukan di atas dunia ni. Kita sudah ayat ni 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman setelah dia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iaitulah kandungan Al-Quran, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka daripada iktikad yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah Al-Quran dan hikmah pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi Tuhan sebut antara rahmat Tuhan kepada kita manusia, terutamanya dalam konteks kita manusia akhir zaman ni, iaitulah Tuhan hantar Nabi. Ni rahmat Tuhan kepada manusia ni, terutama orang beriman, Tuhan hantar Nabi.
Nabi inilah tolong tunjuk jalan kepada kita, buat mari akidah hak betul, menyelamatkan kita dan tunjuk jalan sebenar supaya kita ni boleh balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hamba sebut dulu kan, kita dalam dunia ni dalam perjalanan. Hidup di dunia ni, kata ulama, bila Adam diturunkan ke bumi berhadapan dengan cabaran, kita sepanjang hidup kita bermula pada Nabi Adam tu sampailah kiamat, kita dalam proses berjalan balik. Jalan balik ni nak balik tempat asal kita, iaitu akhirat. Ada orang temu jalan, ada orang tak temu jalan. Ada orang sapa dengan molek, ada orang tak sapa, dan boleh jadi sapa dengan tak molek. Maka nak tolong kita balik ni, cari jalan balik ni, Tuhan atas Nabi. Nabi dengan Rasul ni daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, sampai zaman Nabi Muhammad sampai kiamat ni, tugas dia ialah bawa manusia ni biar jumpa jalan. Jumpa jalan. Sebab itulah kita nak balik ke akhirat ni kena turut Nabi, tak boleh turut akal kita. Cerdik lagu mana kita pun, kita tidak serupa dengan Nabi. Pandai lagu mana pun, boleh jadilah kita pergi tempat orang, kita boleh baca signboard, kita tengok betul, tapi mana lebih baik kita turut orang tempat teh dengan kita baca buku. Tu bahasa mudah. Kita boleh baca buku, jalan ni tubik sini, jalan ni gini, pola ni kat GPS. Boleh guna GPS, tapi mana molek kita ambil orang situ duduk cokok sebelah, dia royak jalan dengan turut GPS. Mana molek kita kata, tentulah orang tepat teh boleh tunjuk jalan dengan betul kita. GPS ni straight macam benda padi pun straight. Sayang pun kena di Sungai Lima lah gitu. Go straight, benda padi duk cakung depan. Bengong kawan ni, go straight macam dah tu. Ya benda padi duk cakung. Berkali dia ingat kawan ni bawa kereta Galo berkali. Berkali GPS tu ingat dia bawa kereta Galo. Muka Sungai Lima tu dia go straight macam kereta Galo, boleh lah aku dalam benda padi. Ni kereta Honda ikut nak masuk benda padi, kok mana? Nak oyak go no GPS. Dia go straight semua kita cakap. Take left, turn right. Ya kita bengong. Right pun tak ada, left pun tak ada. Jadi tidak akan sama. Tidak akan sama dengan kita ambil orang tempat teh duk cokok sebelah kita, ataupun dia jadi driver dengan kita guna pedoman lain, tak sama. Begitulah kita dalam hidup. Walaupun kita ada akal, kita boleh mikir, kita boleh buat rumusan, tapi kata ulama tidak akan sama dengan seorang Nabi yang mari royak kepada kita jalan. Sebab Nabi lebih tahu, dia dapat ilmu daripada Tuhan. Malaikat tu ajar ilmu ke dia. Ilmu daripada Tuhan melalui malaikat, dia lebih daripada segala-galanya. Sebab itulah hak Nabi ajar banding hak manusia. Hadis Nabi dengan kata-kata ulama tak boleh nak banding. Hebat lagu mana ulama pun, dia tidak akan serupa dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kena faham situ. Bila kita faham situ, barulah kita pergi dengan betul. Ni kadang-kadang kita nak letak akal kita, kerana aku cerdik ni, aku boleh baca, akhir jadi kasih amat. Jadi kasih amat tu kira betul lah, guna akal fikiran dengan dia tidak mengaji. Amo pun belawet dah dengan kasih amat ni waktu amo diwai mula dia nulis tentang hadis. Amo buat jawab dah hak dia ni dalam khabar. Dia nulis maksud dalam akhbar watan ni sohu kan dulu kan, khabar watan. Jadi amo jawab dalam watan. Tak jawab dia lepas pada tu. Amo jawab hak dia soso, hak dia royak. Kalau kita baca tulisan kasih amat ni, buk dia mulalah hadis satu penulisan semula. Ada buk dah dia tulis. Lah ni amo rasa sepotu juga fikiran dia. Nampak jahilnya. Nampak kejahilan. Dia kecek bagi dia tak tahu. Hak tu jelas kasih amat ni. Pasal dia tak ngaji. Lepas tu dia kritik bagi dia tak ngaji. Lagu mana kita nak kritik bagi kita tak ngaji? Kita setakat baca buku supaya hamba lah, kata contoh hamba baca buku perubatan, hamba bahas doktor. Kena ke dok? Doktor jadi doktor ni tahu ngaji. Kita baca buku, kita pergi bahas doktor. Tidak gong orang kata. Tak okey cerdik kita pada doktor. Walaupun kita boleh baca buku Arab, baca buku Inggeris, tapi tu kita tak ngaji. Tak okey serupa kita baca dengan kita orang ngaji. Doktor dia ngaji ni tahu. Tahun 1 hingga tahun ni kita baca buku pergi bahas doktor. Royak tak betul. Orang tak pakar kita. Kasih amat lebih kurang itulah nak bandingi. Dia guna akal dia dengan tidak ada ilmu. Faham hadis pula sokong dia. Allah sedang molek.
Sia. Apa sia Dr. Mahathir waktu tu kan? Dan memang Dr. Mahathir ni fikir dia mula supaya kasih. Betul-betul supaya kasih. Dia guna logik banyak. Agama nak pakai logik. Logik ni ada tempat dia. Ada tempat dia. Supaya kasubuk tu ada tempat lecah dia pakai kasubuk. Tapi kalau masuk dalam kedai, pergi supermarket dia pakai kasubuk juga. Mahal ni apa beli kasubuk di Inggeris, betul lah. Tapi orang pakai tempat lecah. Ni kita masuk dalam supermarket nyuh kasubuk tidak kagum orang kata. Apa dah? Tu kenapa akar ni betul ada tempat dia kena pakai akar. Tapi ada tempat akar tak boleh pakai. Tu kena reti tu. Ni nak pakai akar sokmo. Meta kita beli kasubuk di Inggeris nak pakai kasubuk sokmo. Mari masjid pakai kasubuk lagi. Musim kemarau cecek pakai kasubuk. Tidak kau tegung. Supaya orang Melayu pakai spek hitam waktu malam. Nak janguk bukan mai bak spek hitam tengah jalan. Malam waktu tepuh dia. Okey pakai spek hitam nak ilek pecah. Dia malam pakai spek hitam. Orang Melayu pakai luar jing jaket kulit tu tengah hari ceng-ceng pakai jaket kulit. Tidak kagum apa panggil. Mata nak tiga orang putih pakai luar jing jaket kulit tu buat hambak lembu. Musim sejuk naik kuda tak sewi haus luar tu pakai luar jing jaket kulit tempat-tempat dia sejuk. Kita tengah hari cecek 34 darjah Celsius pakai jaket kulit. Tidak kagum apa panggil. Tu bagai kena retinya. Kena reti situ bagai. Akal ni bukan agama tolak, tapi akal ni ada tepat. Tepat tu kena retinya nak tahu nak guna. Jadi kasih Ahmad ni dia nak guna akal semua bagai dia tak reti pun dia nak guna akal. Agama ni ada bagai-bagai tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Sengelir tu buat tak siwi kita fikir. Fikir pun tak siapa. Apa sebut sama mayat 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 3 rakaat ngari. Boleh fikir ke apa? Lepas tu Nabi tak ayat apa-apa mai subuh 2. Patut kita hebat lah bukan nak perlu. Exercise kan? Patut 4 zuhur asar patut kena 2 orang lorat. Tapi apa agama bahas itu 4 subuh 2? Tak tahu. Tak boleh fikir dalam kepala. Bagai tak boleh fikir. Nabi pun tak ayat. Orang tak je tanya Nabi. Supaya puasa apa Ramadan apa tak puasa musim lain. Kayak ada 12 kayak bulan setahun apa pergi puasa Ramadan. Tu bukan bagi kena fikir. Tanggungjawab kita puasa ya. Kalau kita bahas belaka kan tak puasa jawab dia. Tidak gitu kan. Tak puasa lah jawab dia. Agama ni ada bagi sengelir tu buat tak siwi pasal akal tak siapa. Supaya sebut sama royak ke budak 5 tahun sedap bini awal merugi tak bini. Bengok budak tu. Dia tahu secaklak sedap. Kita royak bini sedap pada caklak lagi. Bukan kita royak tu tak betul tapi budak tak reti. Budak orang 5 tahun jawi budak lagi tu royak sedap dah bini dia. Tidak bengok budak tu. Bukan kata bagi tu royak tak betul, tak kena tepat. Tak kena tepat. Sebab tu orang tua kan tanya, bila anak tanya sakit kau ayah jawi ni sebab ketik semut ya. Tidak gitu kita jawab kan apa ketik semut ya. Sungguh kau jawi apa ketik semut. Tentulah dok tapi nak suruh budak pehek padai dengan otak dia. Padai dengan otak dia sebab ketik semut ya kita kata. Ada amat ingat ustaz bab bini orang tanya ada budak nakal kelas sedap kau bini ni ustaz. Di atas sebuah muak kecil lepas tu cam pacang mata dia kata. Allah kata ustaz tak ada air dia kata. Amat ingat kita kelas jawab mudah dia. Ada nakal tahu tanya sedap kau bini ustaz. Dia kata sebuah muak kecil muteraok mata apa mu lepas ke mana. Tak ada air dah. Nak supaya pandai ngakak. Jadi agama ni bukan kita boleh tok akak tak leh. Sebab tamu sia kau Mahathir duk sokong kasih tak ada pasal-pasal. Kasih amat ni memang tak betul. Cuma nak kata sesat tak sesat tu malah lah tu bab hukum Tuhan dia dengan Tuhan lah. Tapi pandangan dia sikap dia tak betul. Banyak hamba baca buku dia susah. Tulisan dia memang nampak jahil. Dia kecek bagi dia tak tahu. Sebagai contohnya buat contoh ya. Ambil asas sikit. Contoh dia kata hadis ni mengarut dia kata sebab terlalu banyak hadis ribu-ribu. Tak okey dia kata Nabi ni kecek tak berhenti.
Nabi hidup 23 tahun ya dia kata. Kau jadi nabi ni, umur 63, kau dia jadi nabi ni 13 tahun. 13 tahun Nabi duduk di Madinah. Tak okey dia kata Nabi kecek tak berhenti, bobe siapa hadis ni ribu-ribu. No ayat tak ertinya. Hadis ni bukan kecek saja. Kok Nabi buat tu pun hadis juga. Dia ingat hadis ni kecek saja. Nabi buat tu pun hadis juga. Kok Nabi duduk dia hadis juga. Supaya orang makan dok, Nabi senyap tak kata gapo. Tu hadis juga. Sahabat semaya sunat belum ngori. Nabi tak aja semaya sunat qabliyah. Tak ada baca dalam sirah al hadis. Nabi tak pernah semaya sunat qabliyah ngori ni. Tapi ada seorang sahabat, dia ni seumur lepas orang bang ngori dia semaya sunat. Nabi tak kata gapo. Maka dikira sebagai boleh. Itu panggil sunat takriri. Sunat takririyah, pengakuan Nabi. Nabi sendiri tak semaya. Begitu juga sunat sebelum asar. Kalau kita baca dalam hadis, tak kuat hadis yang mengatakan ada sembahyang sunat belum asar. Tak kuat hadis tu. Hadis tu tidak gagah. Tapi tak ada masalah kalau kita nak sembahyang. Itu sebagai contoh. Jadi dia berkata hadis ni kecek apa hadis, buat apa hadis, duk dia apa hadis. Boleh kau kasih amat dia ingat hadis ni kecek saja. So, yang kedua pula kalau kita ngaji ilmu hadis. Kok banyak Bukhari tu sampai ribu-ribu, 9,000 lebih hadis dia. Kadang-kadang dari hadis ulama ni dia kira hadis ni mengikut orang juri riwayat. Kadang-kadang benda tu ya, tapi hak juri riwayat tu ada 10. Peristiwa tu satu peristiwa saja, tapi rawi dia, orang yang merawikan hadis ni ada 10 orang. Maka hadis tu dikira 10 hadis. Walaupun bagiannya ya. Kau tu ya jadi banyak tu. Kalau kita ngaji, kita tahu dia tak ngaji tu masalahnya. Macam contoh cerita ni, orang belakang tu budak lemah sungai kan. Orang ni main royak kat Timur, budak lemah sungai, hamba royak. Tok Bila royak, Tok AJK Majid, 10 orang mari. Cerita ya, cerita budak sekolah harap lemah sungai. Tapi hok main royak tu 10 orang. Dalam ilmu hadis dia pakta 10 hadis. 10 hadis riwayat tentang budak mati di sungai. Cerita tapi kerana 10 orang royak dia kira 10 butir hadis. Kau tu yang jadi dalam kitab Bukhari tu sampai ribu-ribu. Bukan hadis lain-lain. Kadang-kadang satu hadis tu ada 20. Dia panggil sanad, rantai perawi daripada orang ni kok orang ni kok orang ni dia panggil sanad hadis. Maka sebab tu hadis tu jadi ribu. Jadi dia kata tak munasabah, dia kata mustahil Nabi Muhammad ni kecek tak berhenti 24 jam. Nak royak jahilnya dia dah lebat ni. Tu contoh yang paling mudah. Jadi sebab tu orang supaya kasih ni tak boleh buat kira. Sebab tu kalau ada orang duk bela dia sepuluh Dr. Mahathir duk bela sial lah. Bela barang hak tak boleh pakar. Barang tak boleh pakar. Apa dia kata kasih tak tolak hadis. Tak tolak hadis ke mana? Muka dia soal benar. Tak boleh pakai hadis. Dia soal dia benar. Dan benda ni bukan berlaku dulu. Ni zaman dulu ada dah. Lepas pada Nabi wafat ni timbul dah jenis orang tak boleh pakai hadis ni. Bahagia dengan ulama. Siapa ulama kerah ni mengatakan orang ni terkeluar pada Islam. Orang tak boleh terima hadis ni di ulama hak kerah mengatakan terkeluar pada Islam. Kena ngucap semula orang ni. Berat tu kerja ni. Jadi sebab tu bila kita faham ni ilmu ni, kita tidak akan terpengaruh. Jadi siap orang sepokasi ni apa siap. Kau tua patutnya kau jadi comel dak. Kalau nya turut mak taik apa boleh kira. Mak taik anak tua ni tenang juga balasah masjid baca Quran tiap-tiap hari. Dia ni jadi kau berat. Jadi hak ni kita kena faham molek ni. Hamba sebut ni sebab ramai di universiti ni orang yang tak reti terpengaruh dengan kasih. Dia memang hujah dia logik. Kalau baca buku dia tu kalau hamba tak ngaji, hamba nak sokong dia. Tapi mengamu betul kita ngaji, kita belajar bagian ni, kita tahu dah tak kena cara dia tu. Cara dia beroyak, dia berhujah tu tidak betul, tidak mengikut kaedah ilmu. Kita ada ilmu ni dah ada kaedah dia. Ilmu ni kaedah dia. Ilmu gua ni dia semua ilmu ni ada kaedah dia. Bukan kita boleh borong kita tak. Ilmu perubatan ada kaedah dia, ilmu matematik ada kaedah dia, engineering ada kaedah dia, agama pun ada kaedah juga. Sebab tu bukan sebagai orang boleh kecek. Ni orang kata agama ni semua boleh kecek. Tidak. Agama ni kena orang ngaji yang boleh kecek. Orang tak ngaji nak kecek ke mana?
Supalah ekonomi. Ekonomi ni ialah kecek umum tu tak apa, tapi kalau siapa nak menyentuh benda prinsip tak boleh. Supaya orang duk biasa buat go ayat kapur nak pergi komplain orang buat getuk. Oh, dia ni bagus pengalaman. Habis go ayat kapur dia buat belaka. Ya, lagu ayat. Kelas go ayat boleh kau komplain engineer buat getuk. Nampak tak? Memang dia mah hebat go ayat, orang tak bertikak lah. Tapi bak go ayat boleh buat go ayat tak utuh. Tak, orang lain buat stadium pun utuh. Tapi tak okey lah orang go ayat ni nak pergi komplain orang buat stadium. Orang buat retak tak boleh pasal bidang tak serupa. Kepakaran tidak sama. Agama pun lagu tu juga. Kalau tak ngaji langsung agama, lagu mana kita nak kecek bab agama, nak mengkritik, nak persoal agama ni. Bukan kata kalau lagu tu ustaz saja, betul lah. Moga dia ada ahli dia supaya ekonomi. Hamba tak boleh nak kecek banyak bab ekonomi, sikit-sikit boleh. Setuh lebih kurang sekali lalu boleh lah. Tapi kalau nak detail bab ekonomi, hamba tak boleh pasal hamba tak ngaji. Bukan bidang hamba ngaji ekonomi ni asah ekonomi. Orang kecek kita faham, tapi kita nak berujuh nak apa tak boleh, bukan bidang kita. Kita kena ngaku petek. Ini bukan bidang kita, kena orang ngaji ekonomi bab ni. Jadi agama pun lagu tu juga. Apa bila mari bab agama, habis orang nak kecek. Habis orang nak kecek bab agama. Sebab tu hamba ingat pensyarah hamba dia mesti dia kata bila bab ekonomi, ustaz tak boleh kecek ekonomi. Bab pentadbir ustaz tak erti pentadbir. Tapi bila mari bab agama, habis orang dia kata pak beruk pun nak kecek bab agama. Tu ustaz hamba tu di universiti tu. Dia marah tu dalam kuliah. Dalam kuliah dia kata, apa bila mari bab agama ni habis orang nak kecek pak beruk pun nak kecek dia kata. Hamba ingat lagi tu, hidup lagi ustaz hamba tu. Pak hari ni hidup lagi pecek dah lah. Dia sebut dalam kuliah. Pasal bila mari bab agama habis segala orang nak ranyah. Tak mengaji tak gapo ranyah belaka bab agama, bab hudud, bab gapo. Habis orang jahil pun nak kecek bab hudud. Tapi bila bab ekonomi, ustaz reti gapo ekonomi nak kecek. Bab tabir ustaz reti gapo, orang reti pula bidang. Tapi bila mari bab agama, kau tak semaya kecek agama. Itu masalah dia. Ni kena reti bagian ni kita kena reti. Tidak kat kita ranyah ikut dia. Tok teri pun kecek bab Islam. Kalau Tok Qadi tu akhir tak apalah, betul salah cerita nombor 2, tapi boleh kecek bidang dia. Ni kita tak reti kau kadang-kadang kecek dekat Allah semaya bab pun kita rusing dengan dia. Supaya tu geger mula bab Islam ni. Apa kena pensyarah universiti. Sore tu tak semaya. Pada ketika ni bab hudud, bab gapo, buat ceramah, buat seminar, dia sendiri tak semaya. Allah kan nak sebut nama tapi tak boleh aib orang. Sebab apa kena dia ni pensyarah UKM. Pensyarah UKM tu. Dah lah tudung tak pakai. Dia sendiri semaya beb tak tahu ke mana. Tapi dia tak bukan main. Duk kritik bab hudud, bab gapo ni dalam seminar, dalam penulisan. Kata penat orang ni. Kita semaya beb tak tahu lah ke mana. Kita nak kecek bab agama lebih pada Tok Ali. Lepas tuduh pula Tok Ali ni berat sebelah macam dia kata ulama Imam Syafi'i ni berat sebelah. Berat sebelah duk sokong orang jatuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i ke boleh piak ke, tok lelaki boleh piak bini. Boleh berdasarkan ayat Quran. Wa in khiftum apa ni? Salah satu ayat tu dia kata kalau kamu takut dia ni neraka, maka Tuhan kata faizuhunna, bui nasihat pada dia. Wahjuruhunna fil madaji, jauhikanlah dia dalam tempat tidur. Wadribuhunna, pukullah mereka. Mana boleh pukul bini. Jadi dia ni dia kritik Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i ni berat sebelah. Duk lihat orang jatuh sebab tu tok lelaki pukul bini. Tengok beratnya agama. Padahal kalau kita baca dalam kitab Imam Syafi'i pertama rujuk pada Quran. Dalam Quran tersebut wadribuhunna. Dia ada 3 peringkat kita tegur bini ni. Nombor 1 faizuhunna, nasihat, tegur molek royak, bui, tegur dia dengan comel. Tak dengar juga wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur, jangan tidur sekali. Dia tidur dalam bilik, kita tidur tangga. Jangan tidur dengan dia. Mana jangan tidur sekali. Wak Bopi Romli tidur dalam kandang kuda. Bini gitu kok dia dalam kandang kuda. Tu cara nak didik bini. Tak dengar nasihat, jangan tidur sekali dengan dia. Kalau tak dengar juga, tak tidur sekali pun dia sedap muka dia dalam bilik, kita tidur tangga.
Gak puya-puya Edi ni kita pun kenal dah. Nak tidur tangguh. Jadi yang ketiga, wadribuhunna, hendaklah kamu pukul mereka. Boleh pukul dalam Islam. Cuma Imam Syafi'i dalam tafsir dia, kalau kita baca dalam kitab, dia kata pukul bini ni lagu mana? Dia kata pukul darban ghaira mubarrih. Pukullah yang tidak mencedera ke bini. Bukan kata ambil buku 5 mai bui padai dengan muka mu. Tak dengar kata sangat dok. Tapi darban ghairu mubarrihin, pukulnya yang tidak mencederakan. Contohnya lagu mana? Kata Imam Syafi'i, mu ambil sapu tangan, mu sipu ujung. Sipu ujung sapu tangan tu peh beh. Oh, gak geli bodok So kau sakit geli bodok. Oh, tapi nak ayat pasal pukul tu, pukul nak didik, nak ajar, bukan pukul nak mampu, bukan pukul nak lepas dendam, bukan pukul nak suruh cedera dak. Sebab tu Imam Syafi'i kata ambil sapu tangan sipu peh bui gitu ya. Supaya Nabi Ayub kan, cerita Nabi Ayub dia supuh ni, dan ada satu kali dia sakit kan, cerita Nabi Ayub bini dia silap ke mana hari tu, tak dengar kata dia kata nanti aku siap aku nak bahamu sebelah hotel 100 hotel. Dia supuh. Jadi bila dia siap, dia terikat dengan nazar dia tu, dengan supuh dia. Nak guano ni saya bini nak bahas kata hotel mati. Lalu Tuhan kata, wahai Ayub, mengkutik lah nu kemucuk kau. Kutik kemucuk kau apa ni? Apa tu bukan kemucuk juga. Kalau kita lalai kau, ambil 100 putung. 100 batal lalai, mu piak sekali gitu. Jadi selesai dah supuhmu. Oh tidak, kalau ambil batal asap belebok 100. Oh boleh buat gula lah bini. Boleh buat gula. Jadi tu hewi selesainya ambil 100 putung. Kalau kita kat kemucuk lah bahasa mudahnya, ambil kemucuk 100 apa kemucuk nak panggil. Oh 100 batal kemucuk, ikat kak. Sekali kak lepas dah supuh. Lagu tu yang lebih kurang. Tapi dia boleh kata kau Imam Syafi'i ni berat sebelah, zalim kepada wanita. Ni nak ayat masalah bila tak ada ilmu, bila kecek dengan nafsu, dengan tidak ada ilmu. Sebab tu ngaji tu penting. Imam Ghazali ni dia mengkritik falsafah. Falsafah ni tumbang dalam dunia Islam. Antara sebab lupuhnya pengajian ilmu falsafah dalam dunia tamadun Islam ni kerana Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali ni sebelum dia mengkritik falsafah, dia ngaji. Dia belajar ilmu falsafah ni dengan profesor, dengan apa, sehingga dia boleh tulis buku Maqasidul Falasifah. Buku dia ni masyhur. Itulah dia maksud Maqasidul Falasifah ni, maksud ahli falsafah. Dia boleh royak sosok. Bila ahli falsafah ni kata lagu ni maksud dia. Kalau dia kata gini, ni maksud dia. Tebatu buku. Siapa dia boleh royak? Dia boleh syarah tentang ilmu falsafah. Alainya dia dalam bab falsafah. Tu Imam Ghazali. Nak boleh kau dia kritik. Lepas dia tulis buku ni, dia hura semua sekali bidang ilmu falsafah zaman tu. Dia tulis buku yang kedua, Tahafutul Falasifah. Kelemahan ataupun kesilapan ahli-ahli falsafah. Dia jawab sosok. Kok dia tulis mula-mula tu dia jawab sosok dalam kitab yang kedua ni. Sehingga dalam 3 perkara dia mengkafirkan ahli falsafah. Imam Ghazali dalam 3 perkara dia kata ahli falsafah ni jatuh kafir. Dalam 3 perkara ni kerana gini adalah hak tak sepanjang malam ni. Siapa perekat tu? Dia kritik tu dengan ilmu. Bukan kata kita kritik dengan nafsu ke apa dak. Kasih amat ni tak mengaji, dia kritik bagi dia tak reti. Imam Ghazali ngaji dulu falsafah, tulis buku tentang falsafah, mengkritik falsafah. Dengan buku dia yang kedua ni lah lupuh ilmu falsafah. Sampai hari ni ilmu falsafah di dalam tamadun sunni kita ni mati. Sampai hari ni orang tak ngaji pun lebih kurang gitu, tak hidup. Lepas pada itulah ilmu falsafah ni berpindah ke di kalangan Syiah. Sebab tu dalam tradisi Syiah sampai hari ni pun pengajian falsafahnya hebat, hidup sampai hari ni. Kerana lari daripada serangnya Imam Syafi'i pergi masuk hidup dalam tradisi Syiah. Kita sunnah mati. Hari ni pun ngajar lagi di Azhar, tapi tidak hebat pasal lupuh diserai oleh Imam Ghazali. Ada juga lah situ dia serai kuat dah sehingga lupuh. Tujuan dia tu bagus. Tidak ayat ni cerita. Nak ayatnya pentingnya kita nak kritik barang ni, kita kena tahu. Jangan kritik barang yang kita tidak tahu.
tu hak betul. Jadi hangpa betul setakat lewat dah ni. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada kita semua. Ayat 164 ni. Sini ada minta untuk buka soal jawab, kita buka semula lah. Malam ni boleh lewat dah ni. Takut panjang masuk. Bimbel-bimbel tak ada bola pula malam ni. Jadi kita berhenti setakat ini dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.